Dunia pendidikan sedang berubah. Dengan bahan digital, pelajar kini belajar dengan lebih seronok dan mudah. Tapi, sejauh mana ia benar-benar membantu? Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Anis Umaira binti Amiruddin, kru TV PSS anda pada hari ini. Bahan digital memperkasa pendidikan negara, satu tema yang tidak asing lagi. Tapi, adakah ia benar-benar membantu? Mari kita lihat. Apa itu bahan digital? E-buku. E-delima. Bagaimana ia membantu pelajar dan guru? Google Classroom. YouTube. Cabaran pasti ada. Tidak semua pelajar dan guru mempunyai akses internet. Jelaslah bahawa bahan digital membuka peluang baru dalam pendidikan. Tetapi cabaran akses perlu diatasi agar semua pelajar di Malaysia mendapat peluang yang sama. Dalam dunia digital pada hari ini, pendidikan semakin berubah. Tapi bagaimana ia benar-benar membantu? Mari kita dengarkan pendapat pelajar, guru dan ibu bapa mengenai bahan digital dalam pendidikan. Akila pernah tak pakai bahan digital? Pasti pernah. Saya gunakan aplikasi YouTube dan juga bahan digital seperti Kindle. Baiklah, boleh tak Akila kongsikan pengalaman Akila menggunakan aplikasi-aplikasi tu? Untuk aplikasi YouTube, saya gunakannya untuk mengulangi pembelajaran yang cikgu ajar di sekolah. Manakala untuk Kindle, saya gunakannya untuk membaca secara offline maupun online. Baiklah, jadi adakah Akila rasa dengan adanya bahan digital ni, Akila boleh memantapkan lagi pembelajaran Akila? Ya, saya sangat setuju kerana dengan aplikasi YouTube, saya boleh mengulangi pembelajaran jika saya tak faham. Bagaimana bahan digital mengubah cara cikgu mengajar? Sebelum ni kita guna tradisional lah, maknanya chalk and talk. Kemudian kita bergerak kepada penggunaan projektor, menggunakan PowerPoint, dan apabila diperkenalkan inisiatif D5, maka banyaklah apps ataupun aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran. Jadi penggunaan aplikasi ini banyaklah membantu dari segi pendekatan mengajar dan juga berlakunya proses interaktif semasa pembelajaran tersebut. Apa cabaran puan dalam memastikan anak puan menggunakan bahan digital dalam pembelajaran dengan baik? Cabaran utama dalam memastikan anak saya menggunakan bahan digital iaitu pemantauan lah, sebab saya tak sentiasa berada di rumah sewaktu bekerja ataupun sewaktu saya di luar kawasan. Pemantauan tu saya tak dapat lakukan lah. Jelaslah bahawa dengan adanya bahan digital, pembelajaran menjadi lebih interaktif, menyeronokkan dan mudah. Namun, kita perlu menggunakan bahan digital dengan bijak kerana pendigitalan adalah pendidikan masa depan. Tetapi bagaimana kita boleh memastikan semua pelajar mendapat akses yang sama? Fikirkan. Hari ini kita akan masuk tajuk yang pertama dalam tingkatan 5. Okey, tajuk kita adalah pada 1.1 iaitu tajuknya adalah peranan kerajaan dalam bawa buku teks kan? Bawa. Semua keluarkan buku teks dan buka pada muka surat 2. Kita akan mula sekejap lagi. Aku tak faham lah apa yang suruh jadi. Kan aku jangan jujur, aku pun tak faham. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Ceria tak hari ni? Ceria. Tajuk apa? Peranan? Peranan kerajaan. Pandai peranan kerajaan. Sebelum tu saya nak tanyalah. Unit ekonomi ada berapa? 3. Yang pertama? 5. Kerajaan. Pandai Arif, kebajikan. Selia pengeluar dan juga eksternaliti negatif. Bahan digital memperkasa pendidikan negara. Itu sahaja daripada kru TV PSS anda pada hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.